أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. Tidakkah engkau melihat orang yang berpaling daripada Al-Quran dan dia memberikan sedikit daripada apa yang dijanjikan lalu menahan selebihnya? Apakah dia ada ilmu tentang yang ghaib sehingga dia dapat melihatnya? Sadaqallahul azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, jauhkanlah kami daripada melakukan dosa-dosa besar dan kecil, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada melakukan perkara keji, fahsya, perkara mungkar dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah, peliharalah kami, ya Allah, daripada sebarang dosa yang menyebabkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk melakukan amal saleh, ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk menjauhi perkara yang boleh mengundangkan kemurkaan dan kemarahan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu, ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikan apakah ringkasan bagi halaman 527. Pun mula daripada ayat 27 hingga 30, kecaman dan cecaan terhadap musyrik atas dakwaan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 31 hingga 32, balasan bagi orang yang berbuat buruk dan orang yang berbuat baik serta kriteria orang yang berbuat baik. Dan diikuti pada ayat yang ke-33 sehingga ayat 41, kecaman dan cercaan terhadap sebahagian orang musyrik yang menjadi kelompok orang kaya kerana berpaling daripada mengikuti kebenaran. Dan juga pada ayat 42 hingga 44, beberapa sifat Ar-Rabb, bahawa Allah akan mengembalikan manusia seperti sedia kala. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن
من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله Bahawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama kita berwaspada dengan orang yang melebihkan dunia dan pengaruh dia kerana kesannya itu adalah amat buruk. Yang pertama. Yang kedua, kita pelihara diri dari melakukan dosa besar dan perkara maksiat yang boleh merosakkan amal kebaikan yang kita laksanakan. Utamakan yang utama seperti mana dalam ayat yang ke-32. Yang ketiga, menjaga setiap amal perbuatan dan perbanyakkan taubat kerana segalanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan iaitu kada, iaitu bakhil, menahan ataupun tidak memberi,
Perkataan ini kita akan jumpa nanti, ya, insya-Allah satu kali saja disebut di dalam Al-Quran. Bagaimana pada ayat 34 nanti orang yang mempunyai masalah, ya, seorang yang sebenarnya tidak betul-betul beriman kepada hari akhirat, pada Allah SWT, mereka ini kedekut. Istilahnya adalah wa'akda. Wa'akda ini lebih kurang macam buruk siku Ustaz, ya. Dah bagi dia minta balik. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita belajar sedikit tajwid dahulu sebelum kita meneruskan bahagian yang kedua. Kita lihat di slide kita. Pada ayat yang wa annahu huwa adhaka wa abka, ayat 43, sila zahirkan sebutan huruf-huruf dalam ayat ini. Okey, yang pertama sekali wa annahu, ada dua ha di situ. Wa annahu hu, ada dua ha. Wa annahu hu, dua ha, yang di tengah tu ada mat, mat dua harakat. Wa annahu huwa, dijelaskan dua-dua ha kat situ. Dan kita dah beritahu sebelum ni huruf ha ni huruf yang agak lemah. Lebih-lebih lagi dia dua-dua berdekatan, nak pergi tempat yang sama dua kali, nak pergi tempat yang sama. Ha di mana? Di pangkal halqum. Nak pergi dua kali tempat yang sama, tempat yang lemah. Memang dua-dua pula situ agak jadi lemah. Pula tu huruf ha yang kedua tu berada dalam kita kata apa sebelum tu ada huruf mat. Wa annahu, hu pertama tu dipanjangkan dua harakat kan. Huwa wa annahu huwa. Biar ha kedua tu pun jelas. Wa annahu huwa. Jangan kita baca wa annahu wa annahu tak bunyi. Bunyi macam satu waw saja. Satu ha saja bunyi. Kerana tenggelam ha yang kedua dalam huruf mat sebelum tu. Kemudian adhaka wa abka. Adhaka wa abka, ada huruf dad yang mati. Huruf dad, ingat betul-betul huruf dad bukan huruf qalqalah. Huruf dad bukan daripada huruf-huruf qalqalah. Maka tak boleh kita lantunkan dia sebagaimana ramai yang baca huwa adhaka wa annahu huwa adhaka. Tak boleh adhaka. Dibunyikannya, dikuatkan huruf dad, tetapi tidak dilantunkan seperti qalqalah. Qaf umpamanya aqa, seperti ta nutafah, tapi dad tidak ada qalqalah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. 1 2 3. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sadaqallahu alazim. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.